lambat hari aku lambat macam ni. Tak apa, nanti aku outing dia. Aku dah biasa. Aku dah biasa lah dengan pengawas kat sekolah ni. Semua pengawas kat sekolah ni dalam tangan aku. Jom. Jangan takut, aku dah biasa dah. Jom. Ish, korang ni lambat je. Seminggu 5 kali lambat. Tah, lambat je kerja. Tulislah nama korang. Ni macam ni. Tak apa. Weh, janganlah. Kita kan kawan. Okay. Macam biasa kita pergi kedai buku. Nanti aku belanja. Sekejap berhenti. Kau lewat kan? Tulis nama dia Nazrin. Aku rasa minggu ni dah banyak kali dah lewat. Lewat? Saya rasa saya baru je terlewat hari ni. Tak ada. Tulis nama dia Nazrin. Siapa nama kau? Kelas mana? Tapi tadi 2 orang tadi lewat juga. Kenapa tak tulis nama dia? Kau ni. Kau dah lewat. Lepas tu nak ajar-ajar orang pula. Cepat. Nama dengan kelas. Dah lewat dah ni. Nama Kasna Nafisa. Kelas 6 Kursya. Nak bagi apa ke diorang? Tak apa. Minggu lepas aku dah belikan dia pemadam. Minggu ni aku belikan pembaris lah. Aku ada RM1. Kau tulis nama aku. Kau tak tulis nama diorang. Patutlah kau tak ada upahkan diorang. Tunggu korang, aku report kau kat cikgu pengawas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Komat Wira Anti Rasuah ini dapat memberi kesedaran rasuah kepada murid-murid di sekolah. Rasuah bukan saja dalam bentuk wang ringgit semata-mata, Malah dalam bentuk hadiah, ganjaran tak sewajarnya dan juga salah guna kuasa. komik ini juga menerapkan tentang amanah dan juga tidak mengambil hak orang lain. Kami benci rasuah.